Okay guys, so aku nak tunjuk kat korang lah dia punya workflow guna benda ni Ulanzi deck ni. Nak lagi clear, aku akan tunjuk kat korang dengan memakai GoPro ni. So korang boleh tengok lagi dia lah, dia punya POV. Okay, so kalau korang boleh tengok, inilah dia Ulanzi U Studio ni. Okay, so nak guna dia sangat-sangat mudah, sangat-sangat simple Contohnya lah, korang nak tengah-tengah buat kerja macam ni. Okay, buat kerja kan, korang letak kat sini, korang nak buka, contoh nak buka Safari. So korang tinggal tekan je. Benda ni letak je sebenarnya, tapi nak lagi clear aku angkat lah. Okay, so korang boleh tengok itu, nampak Safari dah terbuka. So tengah-tengah buka Safari, tiba-tiba korang teringat nak buka ChatGPT pula. Tekan lah ChatGPT. So dah buka ChatGPT. Tengah-tengah buka ChatGPT, tiba-tiba korang macam komputer korang nak tukar setting ke apa ke, kau tinggal lah setting tu, nampak? Dia dah buka setting Okay, so dah buka setting, dah buka apa semua. Nak tutup pula, nak tutup, tekan sini, shortcut aku dah siap buat tadi. Okay, ChatGPT tutup. Kemudian yang ini Safari, tekan tutup. Dia bukan setakat tutup je boleh. Contoh buka Safari, nak minimize kan, tekan lah. Nak buka balik, tekan je balik, dia keluar balik. Okay, kemudian dia boleh setting untuk setiap apps kat sini. Korang boleh setting ikut profile dia. Contoh aku dah siap buat setting untuk OBS, aku tekan OBS, dia akan automatic tukar pergi ke yang profile OBS. Jadinya bila korang buat macam tu, macam OBS ni korang nak start macam untuk nak buat start recording, nak record apa semua so tak ada masalah bila korang dah buka OBS ni. Okay, so macam ni, tinggal buka back. Okay, ataupun korang nak pergi balik OBS, tak ada masalah. Okay, so kepada korang yang nak cari benda ni, mudah kan nak buat kerja. Kalau macam editing, aku rasa memang sangat-sangat mudah benda ni. Korang siap boleh buat shortcut untuk cut, untuk nak paste, untuk nak macam contoh Adobe Illustration. Aku rasa benda ni sangat function sebenarnya, sebab Adobe Illustration AI ni jangan silap dia ada dua AI Adobe Illustration dan ataupun Artificial Intelligence lah. Okay, so untuk AI, Adobe AI aku rasa sangat function lah benda ni. Okay, so untuk korang yang nak dapatkan benda ni, korang boleh tekan dekat bawah sekarang.